biru warna. Alam insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Datuk Haji Zepri Saad, Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan ICU, Jabatan Perdana Menteri JPM Negeri Kedah Darul Aman. Encik Ahmad Rasidi Abdullah, Pendaftar Universiti Utara Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Property Manager Surveyor Dr. Muhammad Sukri Khalid, Dekan Pusat Pengajian Kerajaan. Yang berusaha Encik Muhtafiza Mukhtar, Pengerusi Program Pengurusan Awam Pusat Pengajian Kerajaan, Pegawai-pegawai kanan Kementerian dan Agensi, Ketua-ketua Pusat Tanggungjawab dan Timbalan-timbalan Pusat Pengajian Kerajaan, Pegawai-pegawai kanan Universiti Utara Malaysia, Sekretariat Majlis, para pelajar dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Dewan Pusat Convention A, B dan C, secara fizikal maupun secara atas talian. Selamat datang ke syarahan pengurusan negara Anjuran Pusat Pengajian Kerajaan Universiti Utara Malaysia.
Pertamanya, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah perkenan dan izinnya dapat kita berhimpun pada pagi yang indah ini bagi menjayakan majlis syarahan pengurusan negara. Hadirin sekalian, bagi mendapatkan keberkatan pada majlis pagi ini, sama-samalah kita menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zara'i Zakaria, Pegawai Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada saat yang penuh bermakna ini, kami menadah tangan penuh syukur atas limpahan-limpahan rahmat-Mu. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan dan kerahmatan dalam majlis ilmu ini. Jadikanlah ia sebagai majlis yang menyebar ilmu, kefahaman dan manfaat kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kurniakanlah kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan buat penceramah serta seluruh yang hadir ke majlis ini, agar kami dapat terus menyebar ilmu, menyuluh integriti dan accountability demi kemajuan negara. Ya Allah, Tuhan pemilik ilmu, seiring dengan syarahan pengurusan negara yang akan disampaikan pada hari ini, kami memohon kepadamu agar segala urusan takdir urus awam di negara ini sentiasa berjalan dengan cekap, telus dan amanah. Suluhlah minda kami, Ya Allah, untuk kami terus menyumbang kepakaran dan kebijaksanaan demi manfaat kesejahteraan masyarakat, agama, negara dan seluruh umat manusia. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa sebentar itu tadi. Hadirin sekalian, untuk makluman semua, sesi syarahan pada hari ini merupakan satu inisiatif penting yang dirangka oleh Pusat Pengajian Kerajaan sebagai platform perkongsian ilmu dan pengalaman dalam aspek tadbir urus, kepimpinan, integriti serta membangunkan bakat sejajar dengan aspirasi Universiti Utara Malaysia untuk terus melahirkan graduan dan warga kerja yang kompeten serta bersedia menghadapi cabaran pentadbiran masa kini dan akan datang. Hadirin sekalian, bagi meneruskan agenda majlis pada hari ini, dipersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Property Manager Surveyor Dr. Muhammad Sukri Khalid, Dekan Pusat Pengajian Kerajaan, untuk memberikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berusaha Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa bisalli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Datuk Haji Zafri Saad, Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan ICU Jabatan Perdana Menteri Negeri Kedah. Yang berusaha Encik Ahmad Sidi Abdullah, Pendaftar UUM. Timbalan Dekan Pusat Pengajian Kerajaan. Yang berusaha Encik Muhammad Mutafizam Mokhtar, Pengurusi Program Pengurusan Awam Pusat Pengajian Kerajaan.
Ketua-Ketua Pusat Tanggungjawab dan Pegawai Kepakanan Universiti Utara Malaysia, Sekretariat Majlis, para pelajar dan seterusnya, hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, alumni UUM, alumni SOG juga. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit aluan memandangkan Prof. Maqtada tak dapat hadir. Saya diberikan tanggungjawab untuk meneruskan acara, insya-Allah. Pagi cerah menyinar mentari, embun pagi membasahi laman. Ilmu disulam terus teras negeri, pengurusan unggul pemancu zaman. Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat berkumpul dalam majlis syarahan pengurusan negara yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang juga merupakan Profesor Ejang di Pusat Pengajian Kerajaan UUM, SOG. SOG Tan Sri singkatan SOG. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri di atas kesudian hadir pada hari ini menerima jemputan kami untuk majlis yang amat bermakna ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, pelantikan Ejang Profesor merupakan pengiktirafan universiti kepada tokoh nasional yang telah pun memberikan sumbangan besar dalam menggagaskan reformasi, profesionalism dan juga kecemerlangan. Yang berbahagia Tan Sri salah seorang susuk penting dalam pembangunan pentadbiran awam di Malaysia. Pelantikan ini bukan sekadar simbolik atau gelaran semata. Ia adalah pentarafan terhadap rekod Tan Sri menerajui transformasi perkhidmatan awam melalui agenda digitalisation, tadbir urus data, pencapaian maklumat, pencapaian perkhidmatan dan budaya berprestasi tinggi dan banyak lagi usaha yang sedang dijalankan oleh bahagian Tan Sri. Kepimpinan Tan Sri telah meletakkan pentadbiran awam Malaysia pada landasan yang lebih responsif, adaptif dan futuristik. Kejelasan visi dan keteguhan nilai integriti yang berbahagia Tan Sri menjadi contoh kepada seluruh perkhidmatan awam dan generasi pemimpin masa hadapan. Actually, yesterday a very highly constructive discussion was held. We focus on the future collaborative activities will be jointly undertaken by the SOG and the Department of Public Service. I do believe that with the presence of the Tan Sri in his capacity as our adjunct professor, the ideas can be materialized and inshallah. But we need more further discussions on that matters. Justru kami merasa amat berbangga menerima Tan Sri sebagai Profesor Ejang, di mana ianya merupakan jambatan yang akan menghubungkan dunia praktis kepimpinan awam dengan dunia akademik. Hadirin yang saya hormati sekalian, universiti kini berada pada era baharu di mana para sarjana bukan lagi terbatas kepada akademik dan ilmu tidak lagi terhenti dalam dewan kuliah. Profesor Ejang adalah penghubung ilmu yang akan membawa pengalaman kepimpinan negara ke dalam ruang pengajaran, penyelidikan, perbincangan berkaitan dasar pembangunan negara. Pelajar-pelajar dalam apa jua bidang sekalipun, mereka pasti akan mendapat manfaat langsung daripada pandangan yang berbahagia Tan Sri berkaitan realiti pembuatan dasar, dinamik birokrasi serta cabaran menyelaras kepentingan pelbagai pihak dalam pentadbiran dan pembangunan negara. This is not easy job actually. Mungkin kita di dalam dewan kuliah kita bercakap tentang teori, but in the real, pelbagai halangan dan cabaran yang pasti Tan Sri hadapi sepanjang memberi sumbangan kepada negara selama ini. UUM menghasilkan graduan yang bukan sahaja memahami teori
tetapi mampu mempraktikkan dasar dengan data, analitis dan integriti. Yang berbahagia Tan Sri turut menjadikan cerminan kepada keutuhan prinsip good governance dan memperkasa agenda budaya kerja beretika dengan zero tolerance for corruption dan penekanan terhadap public accountability bagi melestarikan perkhidmatan awam yang amat diharapkan oleh rakyat. Sebagaimana yang saya tadi sebutkan semalam, sekarang ni rakyat kita makin sedar dan makin celak di mana mereka bercakap tentang soal we are the taxpayer, we need more from the government. Akhir kata, bagi pihak seluruh warga UUM, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri atas kesudian menyampaikan ceramah pada hari ini. Semoga kerjasama ini akan membawa manfaat yang lebih besar kepada negara, rakyat dan masa depan kepimpinan awam Malaysia secara keseluruhannya. Bahtera berlayar menuju Betawi, mengharung pelayaran penuh sakti. Jika ingin membina Pertiwi, sulami generasi pemimpin dengan nilai dan integriti. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Doktor atas ucapan yang disampaikan sebentar itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kini diteruskan dengan acara utama iaitu sesi syarahan Profesor Adjung. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhtafizah Mohtar, Pengerusi Sarjana Muda Pengurusan Awam Pusat Pengajian Kerajaan, merangkap moderator syarahan pengurusan negara pada pagi ini untuk tampil ke pentas. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Hadirin sekalian, majlis dengan ini menyerahkan sepenuhnya sesi syarahan kepada moderator. Dipersilakan Yang Berusaha, Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Kuala Bera. Ni Kuala Bera ni Tan Sri pasal semalam Kuala Bera baru dapat PhD. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam biru warna, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia, tokoh yang kita raikan pada pagi ini, Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia yang juga merupakan Profesor Ejang, Pusat Pengajian Kerajaan. Yang Berusaha, Profesor Madya, Property Manager, Surveyor, Dr. Muhammad Syukri Khalid, Dekan Pusat Pengajian Kerajaan. Yang berbahagia, Datuk Haji Zafri Saad, Pengarah ICU, Jabatan Perdana Menteri Kedah. Yang Berusaha, Encik Ahmad Rashidi Abdullah, Pendaftar Universiti Utara Malaysia. Dekan-dekan, rakan-rakan daripada ICU Jabatan Perdana Menteri Kedah, pegawai-pegawai khas daripada pejabat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia, majlis kepimpinan pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang diraikan sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan perkenannya, satu lagi majlis ilmu dapat kita laksanakan pada hari ini. Ini adalah merupakan antara program ulung yang kita anjurkan pada tahun ini, di mana seorang sosok yang kita sering lihat di dada-dada akhbar hari ini berada di hadapan kita. Itu sebab tadi Tan Sri ada nak minta selfie dengan Tan Sri. Jadi sosok inilah individu yang sangat penting dalam perkhidmatan awam. Kalau kita dalam sektor awam, kalau kita dalam perkhidmatan awam, inilah kedudukan yang paling utama yang ada dalam Jabatan Perkhidmatan Awam. Yang berbahagia Tan Sri, sebelum saya memperkenalkan
Jadi tak seronok lah kalau seorang-seorang kat depan ni, lain pula ceritanya. Jadi syarahan perusahaan negara ini yang dengan membawa tajuk Membudaya Integriti dan Accountability dalam Tadbir Urus Sektor Awam di Malaysia, dan kita melihat dari perspektif Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Sehubungan dengan itu, dengan segala hormat dan penuh takzimnya, saya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri untuk bersama-sama saya di atas pentas. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Alhamdulillah, sekali lagi bagi pihak Pusat Penerusan Kerajaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri yang pertamanya di atas kesudian menerima pinangan kita untuk menjadi Profesor Ejang di Pusat Pengajian Kerajaan, seorang tokoh hebat, seorang individu yang terlibat dengan pembuatan dasar, seorang individu yang terlibat dengan perkhidmatan awam secara keseluruhan, dan individu yang rapat dengan kepimpinan dan juga kerajaan negara dalam apa juga situasi. Inilah posisi dan juga kedudukannya selepas daripada kedudukan Ketua Setiausaha Negara. Jadi tokoh ini bersama-sama dengan kita, dan tokoh ini menjadi individu yang akan bersama-sama dengan kita sepanjang penerimaan Yang Berbahagia Tan Sri sebagai Profesor Ejang. Semalam sebagaimana yang disebutkan oleh Dekan sebentar tadi, banyak input, pandangan, pengalaman yang telah dikongsi oleh Tan Sri yang benar-benar memberikan impak dan juga kesan. Dan Tan Sri sudi meluangkan masa dengan kita pada bila-bila masa. Jadi atas takzim dan juga atas ruang masa yang diberikan oleh Tan Sri, insya-Allah kita boleh sama-sama menjalankan hubungan dan sama-sama mendengar pandangan dan juga pendapat Tan Sri dalam apa juga perkara, khususnya dalam sektor awam secara keseluruhan. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal hati budi, tak mungkin jatuh hati. Jadi saya tak minta jatuh hati dengan Tan Sri, nanti masalah pula. Jadi saya memperkenalkan sedikit biodata. Kalau kita nak ceritakan ni banyak. Antaranya yang paling akan ialah bila Tan Sri menamatkan zaman bujang Tan Sri. Jadi saya ingat seluruh Kota Baru banjir masa tu. Sebab tokoh ini telah diambil oleh orang lain untuk dijadikan sebagai suami. Tan Sri telah berkhidmat dalam PTD ataupun Pegawai Tadbir Diplomatik, satu skop ataupun satu perkhidmatan Tan Sri yang memberikan satu ruang yang besar dalam sektor awam. Dalam PTD inilah banyak ruang dan juga peluang yang terlibat dengan pembuatan dasar, yang terlibat dengan aktiviti yang pelbagai, dan juga boleh menjawat jawatan-jawatan utama dalam kerajaan. Pendidikan Tan Sri bermula pada tahun 1994 apabila menerima sarjana muda dalam ilmu komunikasi dari Universiti Airlangga, Surabaya. Kemudian Tan Sri melanjutkan pelajaran dalam bidang penerusan awam, Diploma Penerusan Awam, Institut Tadbir Awam Negara yang merupakan salah satu indikator bagi membolehkan lulus program ini untuk membolehkan menjawat jawatan dalam PTD. Dan akhirnya pada 2009, Yang Berbahagia Tan Sri telah memperolehi sarjana pengajian strategik dan juga pertahanan daripada Universiti Melaya. Ini bukan pengakhiran lah, sebab pengakhiran itu akan berakhir apabila kita menamatkan segala-galanya di atas dunia. Dan sekarang Tan Sri dalam usaha sikit kita Tan Sri untuk memperolehi ijazah PhD-nya. Dengan sosok sebegini, saya ingat menjadi satu cabaran kepada mahasiswa. Masih boleh belajar. Kalau kita tengok saya dengan Tan Sri pun, Tan Sri lebih slim. Tan Sri menjaga kesihatannya, kekuatannya, dan inilah yang boleh kita terjemahkan dan juga boleh kita sama-sama mengambil apa juga yang dibuat dalam konteks untuk memperolehi satu yang terbaik dalam kehidupan kita. 25 Januari 1995, Yang Berbahagia Tan Sri telah dilantik sebagai penolong setiausaha, pegawai tadbir dan diplomatik. Itu memerlukan asas kepada Tan Sri untuk memulakan kerjaya yang pelbagai. Tan Sri terlibat dengan pelbagai jabatan seperti Kementerian Pengangkutan, JPJ, Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, Keselamatan, Immigration, Jabatan Perkhidmatan Awam,
Seterusnya, Tan Sri dilantik sebagai pengarah Jabatan Immigration Malaysia pada tahun 2006. Kemudian 2006 juga dilantik sebagai pengarah Akademi Immigration Malaysia, dan 2007 yang berbagi Tan Sri dilantik sebagai pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Jabatan Immigration Malaysia. 2016 menjadi satu titik penting apabila Tan Sri dilantik juga sebagai Datuk Pengelola Bijaya Diraja apabila terlibat dengan istana pada ketika itu. Tan Sri adalah merupakan antara tokoh yang diberikan peluang oleh istana untuk terlibat sebagai pengelola Bijaya Diraja. 2019, 3 tahun di istana, kemudian yang berbagai Tan Sri dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri 2019 dalam bidang pengurusan, kemudian pada 2023 sebagai Ketua Pengarah Unit Penjelasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Turus 3, dan pada 2024 9 Januari yang lebih tepatnya 2024, Tan Sri telah dinobatkan dan juga dipilih untuk menjadi Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang ada pada hari ini. Tahniah Tan Sri. Segan pula sebenarnya duduk kat sebelah Tan Sri ni. Baik. Kalau kita lihat hari ini Tan Sri, kalau kita lihat ini adalah merupakan pelajar-pelajar kita yang ada dalam pelbagai bidang dari tahun 1 sampailah tahun 3, dan kita juga ada pelajar di dalam Dewan B sebelah dan juga Dewan C di sebelah. Kita tak boleh cater dekat sini. Dan kemudian selain daripada ini, kita juga ada apa yang kita sebut dalam konteks atas talian. Okey. Jadi kesemuanya ini berperanan dan juga bolehlah dikongsi oleh Tan Sri apabila kita melihat dan juga melihat isu tentang integriti dan juga accountability dalam sektor awam. Elemen ini merupakan elemen yang sangat penting. Kerajaan menekankan dasar dari segi rasuah, integriti, bagaimana nak menguruskan tata kelola yang baik. Itu hanya boleh dilaksanakan sekiranya individu yang berada di atas kedudukan itu menjalankan tugas dengan penuh wibawa dan juga penuh integriti. Tanpa wibawa, tanpa integriti dan juga tanpa accountability, ia tidak dapat dilaksanakan. Itu sangat penting bila kita melihat bukan hanya sekadar undang-undang, bukan hanya sekadar peraturan, dan kita melihat Tan Sri sebagai KPPA ataupun Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam telah keluar dengan pelbagai dasar pendekatan yang saya yakin dan percaya Tan Sri akan menjelaskan elemen-elemen tersebut sejajar dengan iltizam yang berbagi Tan Sri sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Mudah-mudahan kekuatan ini dan juga mudah-mudahan apa yang telah dirancanakan oleh yang berbagi Tan Sri dapat dilaksanakan dengan baik bagi mencapai apa yang kita katakan dari segi accountability dan juga integriti dalam perkhidmatan awam. Justru tanpa melengahkan masa lagi Tan Sri, saya dengan segala hormat dengan penuh takzimnya mempersilakan Tan Sri untuk meneruskan program utama kita pada hari ini dengan syarahan pengurusan negara yang akan disampaikan oleh Profesor Ajung Pusat Pengajian Kerajaan, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz yang juga merupakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara moderator pada hari ini. Yang berbahagia Datuk Haji Zafri Saad, Pengarah ICU Kedah. Yang berusaha Encik Rashidi Abdullah, Pendaftar Universiti Utara Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya, Property Management Surveyor Dr. Muhammad Syukri Khalid, Dekan Pusat Pengajian Kerajaan. Ketua-ketua Pusat Tanggungjawab dan Pegawai-pegawai kanan Universiti Utara Malaysia, Sekretariat Majlis, para pelajar
dan seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya diberi kesempatan untuk bersama dalam program syarahan pengurusan negara yang bertajuk Membudaya Integriti dan Accountability dalam Tadbir Urus Awam di Malaysia dari perspektif Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pentadbir universiti, kepimpinan pusat pengajian, para pensyarah dan mahasiswa-mahasiswi yang hadir dalam syarahan ini. Saya terasa muda pada hari ini kerana dikelilingi oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih kerana sudi hadir. Tahniah juga saya ucapkan kepada pihak penganjur, iaitu Pusat Pengajian Kerajaan, Universiti Malaysia Utara, Universiti Utara Malaysia atas kejayaan menganjurkan program ini. Pertemuan kita pada pagi ini adalah penting kerana universiti merupakan rakan strategik negara dalam melahirkan modal insan yang berilmu dan berintegriti. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, integriti merujuk kepada Code of Behaviour ataupun himpunan kualiti unggul yang wujud di kalangan individu dan berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran serta amalan bermoral tinggi. Dalam erti kata lain, integriti bermaksud melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Dengan melaksanakan sedemikian, kita tidak seharusnya takut dengan perkara yang tidak benar. Bak kata Nelson Mandela, those who conduct themselves with morality, integrity and consistency need no fear the force of inhumanity and cruelty. Manakala accountability pula merujuk kepada sifat bertanggungjawab seseorang atau sesuatu pihak terhadap tugas, amanah dan tindakan yang dipertanggungjawabkan kepadanya, termasuk melaporkan dan memberi penjelasan atas keputusan dan hasil yang dicapai kepada yang memberi amanah. Ini selari dengan kata-kata almarhum Tun Ahmad Sarji, mantan Ketua Setiausaha Negara, yang menyatakan accountability ialah obligasi untuk memberikan jawapan serta penjelasan tentang sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan jawapan serta penjelasan tersebut. Integriti dan accountability merupakan elemen yang perlu diberikan perhatian oleh setiap individu yang berada dalam sesebuah organisasi. Individu yang berintegriti dan beraccountability akan mempunyai tingkah laku yang baik dan tidak mudah terpengaruh dengan tingkah laku yang negatif seperti tidak hadir bertugas, pecah amanah, gangguan seksual serta culas dalam menjalankan tugas dan sebagainya. Apabila sesebuah organisasi mempunyai sumber manusia yang berintegriti dan beraccountability, ia akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Keyakinan ini seterusnya memperkukuh imej serta jenama organisasi. Jenama ataupun goodwill yang kukuh bukan sahaja membawa pulangan material tetapi juga nilai bukan material yang tinggi. Sebagai contoh, Indeks Pasport Henley 2025 meletakkan pasport Singapura di tangga pertama di dunia dengan akses tanpa visa ke 193 buah negara. Kejayaan ini mencerminkan persepsi integriti yang positif di peringkat antarabangsa, sekaligus memberikan kelebihan penjanaan kewangan yang signifikan
kepada negara tersebut. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, ketika ini terdapat 7 cabaran utama yang dihadapi oleh perkhidmatan awam dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Jika cabaran-cabaran ini tidak ditangani sebaik mungkin, ia boleh menjejaskan pembangunan negara kita. Cabaran-cabaran tersebut ialah: pertama, kompetensi pegawai awam; yang kedua, pengekalan bakat terbaik; seterusnya, sinergi antara organisasi yang fleksibel, inovasi dan penyampaian perkhidmatan, tanggungjawab kewangan kerajaan dan juga integriti dan accountability. Walaupun cabaran integriti dan accountability masih wujud, perkhidmatan awam terus memperkukuh usaha pemantauan serta penguatkuasaan tata tertib. Statistik menunjukkan 4,061 kes tata tertib direkodkan pada tahun 2024 berbanding 3,958 kes pada tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 2.6%. Peningkatan ini mencerminkan ketegasan dan kecekapan mekanisme pengesanan serta tindakan tata tertib yang dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan awam kekal berintegriti. Berdasarkan rekod SPRM pula, jumlah pegawai awam yang ditangkap atas kesalahan rasuah juga meningkat pada tahun 2024 berbanding tahun 2023. Pada tahun 2024, sebanyak 570 orang pegawai awam ditangkap ketimbang 442 orang pegawai awam pada tahun 2023. Ini adalah peningkatan sebanyak 4.1%. Malah indeks persepsi rasuah ataupun CPI menyatakan kedudukan negara kita masih statik di tangga ke-57 daripada 180 buah negara pada tahun 2023 dan 2024 dengan skor 50/100. Kita jauh ditinggalkan oleh negara Denmark dengan jumlah skor 90/100 yang menduduki tempat pertama di dunia. Justru dengan kefahaman inilah kita berhimpun untuk berkongsi tindakan yang diambil oleh perkhidmatan awam dalam menangani cabaran ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bagi menangani cabaran-cabaran yang disebutkan sebentar tadi, pucuk pimpinan negara telah menekankan integriti dan accountability yang tinggi melalui kerangka aspirasi negara dan hala tuju perkhidmatan awam. Ketika ini, aspirasi kepimpinan negara berfokus untuk menjadikan Malaysia yang lebih makmur dan maju berteraskan 6 nilai madani. Antara usaha yang dijalankan adalah meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, memperkenalkan dasar-dasar yang bertunjangkan ketulusan dan menggalakkan kerjasama strategik. Bagi mendukung visi tersebut, tiang utama yang mendukungnya ialah perkhidmatan awam Malaysia yang berprestasi tinggi. Untuk itu, lahirlah gagasan Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam ataupun ARPA yang diperkenalkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Di dalam ARPA terdapat 5 teras keberhasilan reformasi. Teras yang pertama ialah penghayatan nilai dan tata kelola yang baik, manakala salah satu strategi keberhasilan reformasi ialah memiliki integriti dan accountability yang tinggi. Bagi merealisasikan strategi ini, saya telah memperkenalkan 5 nilai pegawai awam, 5 nilai-nilai pegawai awam dengan akronim HEMAT pada tahun lepas. Kelima-lima nilai tersebut ialah
hijrah tata kelola, empati rakyat, minda Pekin, aspirasi inovasi dan telus takbiran. Inilah nilai-nilai yang perlu dipegang oleh setiap penjawat awam di dalam melaksanakan tugas untuk memastikan sistem penyampaian kepada rakyat mencapai tahap yang paling maksimum. Kemudian, nilai-nilai ini diperkukuhkan dengan 3 prinsip, iaitu memudahkan ataupun facilitate, menyesuaikan, accommodate dan menyegerakan, accelerate dalam memenuhi harapan pelanggan kita. Bagi membudayakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini, pelbagai usaha telah dibuat seperti menerbitkan beberapa buku kesedaran nilai-nilai hemat, mengadakan kursus-kursus dalam talian dan fizikal, menyampaikan syarahan kesedaran ke seluruh negara dan terbaharu mempamerkan inisiatif-inisiatif yang memenuhi nilai-nilai tersebut melalui dashboard hemat. Dan alhamdulillah, sehingga kini terdapat 140 inisiatif yang berdaftar di dalam dashboard hemat. Sebahagian besar inisiatif tersebut adalah berbentuk teknologi dan inovasi yang mempercepatkan urusan pelanggan dengan agensi perkhidmatan awam. Selain daripada inisiatif yang disebutkan tadi, sebenarnya usaha-usaha pemerkasaan integriti perkhidmatan awam telah lama dilaksanakan dan masih berterusan sehingga ke hari ini. Antaranya ialah dengan menubuhkan Biro Pengaduan Awam pada tahun 1971. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh biro ini ialah Sistem Pengurusan Aduan Awam ataupun SISPA. Sistem ini membolehkan orang ramai mengadu masalah berkaitan penyampaian perkhidmatan awam. Dahulunya aduan menggunakan surat, borang, panggilan telefon dan email. Kini, orang awam boleh terus mengadu menggunakan sistem dalam talian. Kedua adalah menggubal undang-undang, dasar dan perkeliling yang mengawal selia perilaku pegawai-pegawai awam. Antara perundangan yang berkaitan ialah peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta Acara Kewangan 1957, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Audit 1957. Manakala dasar dan perkeliling yang dikeluarkan pula ialah Pelan Integriti Nasional 2004, Arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nombor 1 tahun 1998, Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia dan Perkeliling Perkhidmatan bilangan 17 tahun 2001 berkaitan dengan Aku Janji. Ketiga, menubuhkan unit integriti di setiap agensi awam pada tahun 2013. Unit integriti berperanan sebagai mekanisme kawalan dalaman dan juga focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti. Selain itu, kerajaan juga telah memperkenalkan struktur dan mekanisme baru dalam pengurusan integriti di dalam negara melalui penubuhan bahagian perancangan Governance Nasional BPGN di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Setelah berakhirnya Pelan Anti Rasuah Nasional NACP pada tahun 2023, Strategi Pembenterasan Rasuah Nasional atau National Anti-Corruption Strategy NACS 2024-2028 telah diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Strategi ini merupakan dokumen induk kerajaan dalam menangani isu tadbir urus, integriti dan anti rasuah secara komprehensif. Usaha pemantapan tata kelola dalam sistem pengurusan pentadbiran kerajaan Malaysia terus diperkasa
melalui penubuhan sebuah jawatan kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional ataupun JKKTN yang menggantikan jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah ataupun JAKMA yang dipengusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. JKKTN juga diperkasa untuk meneliti isu-isu kelemahan tata kelola melibatkan badan berkanun termasuk institusi pengajian tinggi awam, subsidiari dan entiti yang mempunyai kepentingan kerajaan. Bagi meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah, kerajaan juga telah menubuhkan sebuah pasukan petugas khas yang memfokuskan usaha membawa negara ke kelompok 25 terbaik dunia. Pasukan ini dipimpin sendiri oleh Ketua Setiausaha Negara yang mana sekaligus mencerminkan komitmen dan kesungguhan kepimpinan tertinggi negara dalam memacu agenda anti rasuah secara menyeluruh. Seterusnya, bagi memantau prestasi ketua-ketua setiausaha, satu kaedah penilaian yang dinamakan System Demerit Performance Evaluations ataupun DEEP telah mula diperkenalkan pada tahun 2025 dan akan mula berkuat kuasa sepenuhnya pada tahun 2026. Kemudian pindaan kepada Akta Audit 1957 telah dibuat bagi memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit syarikat berkaitan kerajaan dan penerima jaminan kewangan. Maknanya dari sini kita dapat melihat tidak hanya perkhidmatan awam sahaja tetapi juga melibatkan badan berkanun, GLC, GLIC dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa aspirasi yang digarap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan tentang tata kelola yang baik dalam menguruskan negara kita. Bagi mengukuhkan lagi pengurusan kewangan kerajaan Malaysia dan mengawal hutang kerajaan, Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal telah juga diperkenalkan pada tahun 2023. Jika langkah-langkah yang saya sebutkan tadi banyak melibatkan organisasi perkhidmatan awam, langkah-langkah berikut pula akan melibatkan entiti di luar perkhidmatan awam. Yang pertama adalah meminda akta pemegang amanah bagi mencegah salah laku oleh entiti amanah. Kedua, meminda akta syarikat bagi pendedahan mandatory pemilikan beneficiary oleh syarikat. Dan yang terbaru, pada minggu lepas, kerajaan mengumumkan akan menubuhkan satu agensi yang dinamakan Ombudsman Malaysia. Ini akan mengurus dan menyelesaikan aduan awam melibatkan salah takbir, salah laku, pelindungan pemberi maklumat dan juga kebebasan maklumat. Ombudsman adalah badan bebas yang mengamalkan konsep tidak memihak dalam menguruskan aduan yang disalurkan oleh orang awam terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam di Malaysia. Seiring dengan penubuhan agensi ini, satu rang undang-undang Ombudsman Malaysia akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada awal tahun 2026. Secara ringkasnya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memperkasa integriti dan accountability perkhidmatan awam di Malaysia. Jelas dalam membentuk sebuah negara bangsa yang dihormati dan disegani, inilah elemen-elemen yang perlu ditekankan oleh pentadbir, pimpinan negara berkaitan dengan the good governance dan juga tata kelola yang baik. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, melihat usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan, mungkin timbul persoalan di manakah peranan institusi pengajian tinggi dalam membudayakan integriti. Walaupun peranannya tidak nampak secara langsung, sebenarnya
Universiti bertanggungjawab menyediakan ekosistem pembentukan pemimpin perkhidmatan awam masa hadapan. Ini dapat dilihat dengan peranan pentadbir universiti sebagai pengurus sumber organisasi yang besar dan pelbagai. Di tangan pentadbir universitilah terletaknya kuasa mentadbir sumber manusia, sumber kewangan, aset dan sumber semua lain di mana nilai integriti dan accountability akan teruji. Mungkin di kalangan universiti mendengar apa yang berlaku di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi harap ianya tidak juga berjangkit ke Universiti Utara Malaysia. Manakala pensyarah pula sebagai pembina akhlak profesional dan penyedia ilmu yang beretika. Pensyarah menjadi tumpuan atas kapasiti mereka sebagai ejen perubahan nilai dan role model dalam pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan interaksi pentadbiran. Kerana di universitilah akan dibentuk sahsiah pimpinan negara masa hadapan. Dan mahasiswa pula sebagai bakal pemimpin dan profesional dalam sektor awam dan swasta. Untuk makluman mahasiswa semua, antara soft skill kritikal yang dicari oleh majikan adalah memiliki integriti dan accountability yang tinggi. Sebagai contoh dalam perkhidmatan awam, antara ujian sebelum disahkan dalam perkhidmatan ialah menjalani tapisan keselamatan. Justru seruan saya kepada universiti adalah pertama, memperkukuh kurikulum berasaskan etika profesional. Yang kedua, menjadikan integriti sebagai budaya di kampus dan bukannya sekadar slogan. Dan ketiga, mengamalkan tadbir urus universiti yang telus dan bebas daripada konflik kepentingan. Harapan saya kepada pentadbir universiti, marilah kita sama-sama mengamalkan tadbir urus yang telus, bebas daripada konflik kepentingan dan cekap dalam menjalankan amanah. Kepada para pensyarah, teruslah mendidik dengan integriti, elakkan plagiarisme dan ketirisan akademik serta menjaga tingkah laku peribadi. Dan yang paling penting, kepada para mahasiswa bakal pimpinan negara masa hadapan, marilah kita menghayati nilai integriti dengan menolak amalan mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI secara beretika, serta memastikan setiap tugasan akademik disiapkan dengan penuh ketulusan dan kebertanggungjawaban. Kerana sekarang ini saya difahamkan banyak mahasiswa lebih bergantung kepada ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, Gemini dan sebagainya. Jadi sebenarnya teknologi ini sangat bagus, sangat baik, tetapi kita perlu ada garis sempadan yang kita telah tetapkan supaya kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang akhirnya merugikan kita, terutamanya dari segi bakat yang ada kepada saudara-saudari sekalian. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, perkhidmatan awam sentiasa memandang tinggi dengan keupayaan universiti dalam membantu mencapai aspirasi negara. Justru di kesempatan ini, ingin saya menyatakan beberapa ruang kerjasama yang boleh dilaksanakan antara universiti dan juga perkhidmatan awam. Pertama adalah ruang inovasi dan integriti digital. Antaranya, pihak universiti boleh berkongsi inisiatif atau projek yang memenuhi nilai-nilai hemat melalui dashboard hemat, membangunkan indeks pencapaian nilai-nilai hemat dan membangunkan sistem pencegahan penipuan atas talian. Dan untuk makluman,
semua inisiatif ini akan dinilai oleh para profesor yang telah kita lantik di kalangan akademia ternama, di universiti ternama di negara kita. Kedua adalah ruang pembangunan kepimpinan. Ini boleh dilakukan dengan menyediakan program pembangunan kepimpinan kepada perkhidmatan awam. Dan sebagaimana yang saya nyatakan dalam pertemuan dengan pihak universiti semalam, Jabatan Perkhidmatan Awam bersedia untuk bekerjasama dengan pihak universiti sama ada dalam bentuk ilmu ataupun juga bentuk-bentuk kerjasama yang lain yang boleh kita laksanakan pada masa hadapan. Yang ketiga adalah ruang untuk mengukuhkan ekosistem integriti melalui latihan etika secara berterusan kepada warga universiti dan pihak-pihak yang berkaitan. Dan yang keempat adalah memperkukuh ruang kerjasama penyelidikan bagi bersama-sama memacu inovasi dan meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan yang dinamik, efisien dan juga mesra pelanggan. Saya sangat memandang tinggi keupayaan para akademia dalam melaksanakan penyelidikan. Itulah sebabnya setiap kali saya berada di mana-mana organisasi ataupun kementerian dan jabatan, saya akan menggunakan kelebihan yang ada pada para akademia kita untuk bersama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan penyelidikan dan sebagainya. Semasa saya berada di Kementerian Dalam Negeri, saya bersama dengan pihak Universiti Kebangsaan Malaysia di dalam melakukan kajian berkaitan dengan persepsi jenayah. Satu kajian yang agak rumit apabila kita nak mengukur persepsi. Semasa saya berada di unit penjelasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, saya bekerjasama dengan Universiti UiTM untuk melaksanakan kajian berkaitan dengan kemiskinan dan juga berkaitan dengan pembangunan di bawah tadbir urus ICU Jabatan Perdana Menteri. Dan semasa berada di GPA ini memang banyak, dan yang terkini saya sedang mengadakan kajian berkaitan dengan skim-skim perkhidmatan yang ada dalam perkhidmatan awam, termasuklah skim pensyarah dan sebagainya, bersama dengan UKM. Mungkin UUM ni agak jauh sedikit berada dari Lembah Kelang, dia mungkin terlepas pandang. Tetapi semalam saya dimaklumkan di School of Government banyak para pensyarah kita yang fortenya berkaitan dengan tadbir urus dan juga public administration. Jadi mungkin saya akan minta Dr. Azam dan rakan-rakan yang lain mungkin boleh tengok apa kajian yang mungkin kita boleh kolaborasi dengan pihak UUM di dalam kita mempertingkatkan lagi keupayaan sektor perkhidmatan awam di negara kita. Baik, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ingin mengambil peluang ini untuk menyeru kepada ekosistem pendidikan tinggi agar mengangkat integriti dan accountability sebagai nilai teras negara, mewujudkan generasi baru yang profesional dan pegawai awam yang bersih, cekap dan amanah, dan menjadi ejen integriti yang tidak bertolak ansur dengan penyelewengan serta menolak budaya ingin cepat kaya dalam perkhidmatan. Bermula di universitilah pembinaan sahsiah seseorang individu dilaksanakan, dan kepada para pensyarahlah tanggungjawab ini diberikan untuk bersama-sama dengan pimpinan negara di dalam kita membina negara bangsa yang lebih baik dan dihormati di pesada dunia nanti. Dan ini juga adalah bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara, iaitu yang ingin melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan seterusnya negara. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri syarahan ini, saya ingin menegaskan kembali bahawa tadbir urus awam yang berkualiti adalah tanggungjawab bersama kerajaan, akademia dan juga masyarakat. Sekian, saya sudahi dengan ucapan yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri di atas kupasan terus, bukan saja secara langsung lagi Tan Sri, kita ada secara langsung juga, tetapi terus daripada nurani dan juga fikiran seorang KPPA. Kalau kita lihat secara keseluruhan, isu integriti dan juga accountability merupakan satu isu yang bukannya isu yang hanya kebelakangan ini, tetapi dia adalah merupakan isu yang mendatangkan impak dan kesan daripada kepimpinan. Bagaimana kepimpinan negara, bagaimana seorang individu itu membangunkan sebuah organisasi, juga memainkan peranan bagaimana untuk kita memartabatkan organisasi dan institusi secara keseluruhan. Itu sebab pemilihan seorang pemimpin itu penting. To be our followers, to be a leaders, you need to be 5 or 6 step ahead from your followers. Kalaulah kita jadi pemimpin, Tan Sri, sama je level dengan orang yang kita pimpin, jadi tak ada istilah untuk kita jadi pemimpin. Itu sebab seorang pemimpin, khususnya Tan Sri, ini bukan bodek lah Tan Sri, sebab kalau kita tengok dari segi Tan Sri, ideanya adalah isu yang berkaitan dengan hemat. Hemat tu kalau kita lihat adalah merupakan brainchild daripada Tan Sri. Bagaimana nilai-nilai asas, bagaimana elemen-elemen dalam perkhidmatan awam yang perlu ada dalam diri seorang pejabat awam. Kita boleh kupas, kalau dulu zaman Allahyarham Tun Ahmad Sarji, kita ada tonggak 12. Ya. Kemudian pada ketika itu juga ada banyak perkeliling-perkeliling yang dikeluarkan. Zaman Tan Sri sebagai KPPA, budayanya berbeza. Dulu tak ada media sosial. Hari ini kalau Tan Sri silap cakap kan, sekejap je sampai. Kan? Jadi atau tindakan apa juga yang dilakukan sekiranya silap, maka dia akan mendatangkan impak dan juga kesan. Kalaupun benda itu tak betul, maka TikTok pula akan memainkan peranan. Jadi banyak dari segi elemen media-media sosial yang perlu ditangani dengan baik, impaknya dan juga kesan daripada istilah-istilah begitu. Itu sebab kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswi adalah merupakan individu penting yang akan menggarap dan juga menggaras tanggungjawab negara. Bagaimana nak membentukkan negara, bagaimana nak membentukkan pemimpin, ia datang daripada mahasiswa. Ia datang daripada pemimpin-pemimpin pelapis. Idea daripada generasi lama adalah merupakan satu pengalaman dan juga pendedahan. Tetapi bagaimana nak mengistilahkannya, bagaimana nak merealisasikannya, banyak terletak kepada diri kita sebagai seorang pemimpin. Itu sebab kadang-kadang Tan Sri kalau tak diduga, dia tak jadi Tan Sri. Pelajar kita ada ambil paper ethics ataupun etika dalam pentadbir awam. Dan pelajar-pelajar ini juga adalah pelajar yang ambil kursus Trust University, asas integriti dan juga rasuah yang wajib diambil oleh semua universiti. Jadi dalam kelas memang semua tak nak ambil rasuah. Memang semua tak nak ambil rasuah. Sebab memang menolak benda itu. Tetapi biarlah istilah kita tak nak ambil rasuah itu berkekalan sehingga kita menjawat jawatan dan menjalankan tanggungjawab dan amanah kita. Yang Tan Sri sebut tadi lah, UKM dan banyak lagi lah kalau nak disebut institusi itu. Tetapi sekarang pergerakan dari segi bagaimana membersihkan, reformasi, tata kelola dan sebagainya merupakan antara istilah penting yang boleh dijana secara bersama, dicerna secara bersama dan juga direalisasikan secara bersama bagi memertabatkan negara dan membolehkan sebagaimana yang Tan Sri sebut tadi dari segi Corruption Perception Index kita meningkat daripada apa yang ada daripada masa ke semasa. Justru tanpa melengahkan masa lagi, kita ada banyak masa juga, kita buka kepada mahasiswa ataupun kepada hadirin hadirat untuk kita tanyakan soalan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Ajung dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atas konteks apa yang telah diperjelaskan oleh Yang Berbahagia Tan Sri. Saya minta kepada mereka yang nak menanyakan soalan, sila nyatakan nama, kalau staf daripada jabatan mana, kalau pelajar daripada kursus apa dan juga tahun pengajian masing-masing.
Dengan segala hormatnya, saya buka untuk majlis soal jawab. Silakan. Sila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam berwarna kepada Yang Berhormat Tan Sri dan juga yang berusaha, saya sendiri, semua Muhtafizam. Jadi saya Muhammad Takim Razib. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pengurusan awam dengan kepujian di bawah Pusat Pengajian Kerajaan. Merupakan pelajar tahun akhir semester 5 lah. Jadi di sini saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan teruslah. Merupakan ini manakala ini peluang yang julung kali yang dapat saya kata bertanyakan soalan lah. Dan saya sangat hormatilah Yang Berhormat Tan Sri. Jadi soalan saya yang pertama sekali berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan accountability dan juga integrity. Berkenaan dengan accountability, saya ada satu persoalan ataupun isu yang saya rasa macam menjadi satu persoalan bagi kami ini sebagai pelajar dan juga masyarakat di Malaysia itu sendiri, iaitu berkenaan dengan penyampaian sistem maklumat perkhidmatan awam itu sendiri. Contoh sebagai contohlah, apabila saya sebagai seorang masyarakat, saya perlu tahu, saya ingin tahu apa itu polisi-polisi terkini, apa itu dasar-dasar terkini kerajaan, apa program-program yang ingin kerajaan laksanakan kepada masyarakat, kepada pelajar khususnya. Tapi bagi saya sendiri, ini feedback daripada saya lah, bagi saya penyampaian maklumat itu tidak sampai kepada kami. Jadi terkadang itu kami kita terlepas beberapa peluang besar, beberapa peluang keemasan yang sepatutnya dapat kami dapat grab untuk pengembangan diri. Tapi maklumat-maklumat itu tak sampai. Mungkin kata dari segi penyampaian maklumat tu kuranglah di peringkat kata perkhidmatan awam. Mungkin di bawah Hemat dan juga beberapa dasar lain di bawah Tan Sri, mungkin ada penambahbaikan yang kami kata mahukan supaya maklumat-maklumat yang disampaikan tu terus jelas kepada kami, bukan kata pihak kedua, pihak ketiga atau sebagainya. Itu soalan. Mungkin ada program yang ingin dilaksanakan lah. Sebab saya tengok tadi di bawah Hemat pun ada satu program disebutkan sebagai inovasi tadi. Jadi saya harap kata dasar ataupun polisi inovasi itu dapat dilaksanakan dengan baiklah, supaya sebarang maklumat, contohnya kepada kami sebagai pelajar, khususnya mungkin di bawah JPA dan sebagainya, dapat sampai dengan jelas. Yang kedua, ini antara isu terkini lah yang saya ingin bawakan, iaitu berkenaan dengan SISPA. Kita tahu SISPA ni satu sistem yang sangat baik untuk memastikan penjawat awam ini telus dalam bekerja dan tidak ada salah laku dalam pekerjaan. Tetapi kata masyarakat kini mempersoalkan semula SISPA, kerana SISPA ni tiada kata sistem yang semak dan imbang, kerana hanya boleh diadukan sahaja tanpa ada kata pembelaan kepada yang diadukan tersebut. Contoh macam baru-baru ni saya terbaca lah beberapa isu berkenaan dengan beberapa guru lah yang dikenakan aduan SISPA dan dikenakan tindakan tanpa melihat kepada kata sebenarnya tindakan mereka tu kerana apa. Jadi mungkin sistem tu mungkin masih ada kata proses untuk R&D lah, untuk kita kembangkan lagi sistem tu. Tapi apa tindakan segera yang boleh kita lakukan supaya guru-guru ataupun ini kata dalam sektor pendidikan lah, guru-guru ini bukan lagi kata sebagai guru semata-mata. Sebab sekarang banyak guru cakap mereka ni dah tak ada minat sebab sikit-sikit kena SISPA, sikit-sikit kena SISPA. Itu isu yang kedua lah. Soalan yang terakhir pada saya ialah berkenaan dengan integriti. Kalau berkenaan dengan integriti, ya, kami di peringkat universiti kita dah ada kursus integriti dan anti rasuah. Tapi macam mana kita nak pastikan kata di dalam penjawat awam tu sendiri. Macam saya ada belajar dalam kursus pengembangan kerjaya. Dalam pengembangan kerjaya ni kita ada kata step-step dia. Mungkin yang dah yang baru masuk ni mungkin masih bersemangat. Macam mana kita nak kekalkan integriti di penjawat-penjawat awam yang telah lama dalam sistem ini sendiri. Dia dah tahu dah selok-belok sistem ni macam mana, dia tahu dah macam mana nak kata nak twist dan sebagainya. Macam mana kita nak pastikan integriti tu masih boleh dikekalkan kata tanpa kata memberi menjejaskan perkara-perkara lain lah. Jadi saya rasa itu 3 soalan daripada saya berkenaan accountability dan integriti. Harap kata jelas dan boleh dijawab oleh Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih. Okey, terima kasih pada saudara yang bertanya. Kalau penjawat awam dia tak berani tanya banyak kat saya ni. Pertama dia takut dia kena tukar. Tak apa. Okey, baik, berkaitan dengan pertama tadi dari segi maklumat yang tidak sampai kan. Sebenarnya untuk makluman saudara, setiap kementerian dan jabatan telah ada website dia. Memang setiap apa yang dilaksanakan akan dimasukkan di dalam website kementerian dan jabatan. Itu ada arahan yang kita keluarkan. Apa jua perkara-perkara yang berkaitan dimasukkan dalam website. Mungkin kita orang awam yang tidak
melayari website kementerian-kementerian tersebut. Saya mengambil contoh Jabatan Perkhidmatan Awam. Apabila kita nak melaksanakan hadiah latihan kepada lepasan SPM dan sebagainya, memang akan ada dalam website JPA, kita iklankan akan ada dibuka permohonan untuk hadiah latihan kepada para pelajar. Kerana kita tidak lagi menyalurkan maklumat kita tu ke media tradisional seperti surat khabar dan sebagainya. Kita lebih kepada electronic media. So kebanyakannya setiap kementerian dan jabatan telah upload segala maklumat-maklumat terkini dalam website kementerian dan jabatan masing-masing. Mungkin budaya orang kita ni masih lagi pada tahap yang agak rendah berkaitan dengan melayari ataupun mencari maklumat di website dan sebagainya. Tapi insya-Allah apa yang diperkatakan tadi pada pandangan saya, ianya telah sedikit sebanyak memberi ruang yang lebih besar kepada rakyat untuk mengetahui apakah perkara-perkara baru, dasar-dasar baru yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan perkara itu. Ya. Bagi soalan kedua adalah berkaitan dengan SISPA. Saya orang Kedah cakap dia bunyi macam siswa. Saya kata apa siswa ni? Oh, SISPA. Okey. SISPA ini adalah satu sistem yang diwujudkan oleh kerajaan untuk memberi ruang kepada rakyat mengadu berkaitan dengan perkhidmatan yang mereka terima di setiap jabatan dan agensi kerajaan. Melalui aduan ini tidak diambil terus tindakan, tetapi akan disalurkan kepada kementerian ataupun jabatan yang berkaitan. Dari situ, di dalam perkhidmatan awam ni dia ada step-step tertentu. Kita tidak boleh percaya terus kepada aduan tersebut. Satu jawatankuasa siasatan akan dibuka berkaitan dengan aduan tersebut, dan yang diadu juga diberi ruang untuk mempertahankan diri dengan cara menghantar representasi terhadap apa yang diadu tersebut. Jadi tidak ada isu di mana mereka teraniaya dan sebagainya. Itulah sistem SISPA dilaksanakan. Yang ketiga tadi berkaitan dengan macam mana kita nak kekalkan integriti di kalangan penjawat awam yang telah lama berada dalam ekosistem. Sebenarnya integriti ini dia adalah daripada individu itu sendiri. Kalau saudara-saudari mengamati apa yang saya bentangkan tadi, memang dah banyak kerajaan buat inisiatif, mengambil langkah-langkahnya, termasuklah dari segi perundangan dan sebagainya. Akhirnya ia kembali kepada individu. Isu integriti ini bukan zaman kita je berlaku, tetapi sejak zaman berzaman. Dalam pembacaan saya, integriti ini juga berlaku di zaman Rasulullah pun ada berlaku isu integriti. Ianya akan kembali kepada bagaimana seseorang itu melihat integriti itu sebagai sesuatu yang tabu untuk mereka laksanakan. Yang mungkin bagi yang beragama Islam ada satu dosa besar yang patutnya kita hindari dari melaksanakan. Memang benar mereka yang berada dalam ekosistem agak lama, mereka lebih tahu bagaimana kaedah dan caranya untuk melakukan perkara-perkara sebegitu rupa. Namun di peringkat pimpinan organisasi, kita juga telah ada firewall tertentu yang telah kita wujudkan. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita ada akta iltizam, kita akan ada ombudsman nanti yang sangat menitik beratkan tentang isu governance dan juga integriti seperti yang saya maksudkan tadi. Jadi macam mana pun inisiatif tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan, akhirnya dia kembali kepada kita sebagai individu itu sendiri untuk melihat amalan berkaitan dengan rasuah itu sesuatu yang jijik, amalan berkaitan dengan rasuah itu sesuatu yang patut kita hindari, ianya bergantung kepada individu. Tapi dari perspektif kerajaan, kita telah melaksanakan pelbagai
Kalau zaman sebelum ini banyak juga telah dilaksanakan. Tetapi sebagaimana saya nyatakan, ianya bergantung kepada individu itu sendiri. Terima kasih. Baik, Saudara Takif, dia kalau kita lihat Tan Sri, sekarang ni kalau nak tengok maklumat dulu dengan sekarang, dulu kita kena beli newspaper, beli surat khabar. Tapi kalau kita terlepas, kita tak dapat. Hari ni kalau kita Google, type aja, nama Takif pun ada. Tapi kalau misalnya kata kita tak dapat lah, mungkinlah segalanya dah tertulis kat Lauh Mahfuz, Hafiz. Cubalah lagi lain masa, insya-Allah mudah-mudahan dapat. Terima kasih atas soalan tu. Saya buka lagi soalan, silakan. Yang ni dulu sekejap. Yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tan Sri, jumpa lagi kita. Saya Afendi bin Askandar, Presiden Kesatuan Kaki Tangan Universiti Utara Malaysia, dan kami juga merupakan ahli gabungan QPEX dan ahli gabungan Majlis Bersama Kebangsaan yang diperkerusikan oleh Tan Sri, yang mana kita ada wakil daripada universiti iaitu Cik Husaini. Saya minta bangun Cik Husaini. Ada? Oh, dia keluar lah. Okey, kita ada wakil yang menjadi pengurusi, naib pengurusi grade kemahiran melalui daripada universiti lah. Okey, dekat sini saya mengucapkan tahniah atas pelantikan sebagai Profesor Anjang, dan terima kasih atas kesediaan datang ke kampus kami. Kami amat berbesar hati. Saya mewakili staf mengucapkan terima kasih sangat-sangat pada Tan Sri. Baik Tan Sri, kita teruskan pada soalan yang kita nak ni, rentetan berkaitan dengan integriti dan accountability pada kita pada hari ini. Saya ada beberapa soalan. First kali berkaitan dengan arahan daripada superior kita, daripada bos ataupun ketua-ketua jabatan, yang mana ada setengah arahan tu dia tak mengikut kata kelola. Ada setengah-setengah arahan tu yang mana ada kepentingan yang mana tak ikut daripada lunas atau landas daripada segi pentadbiran tu sendiri. Kita sebagai kumpulan pelaksana ataupun kumpulan bawahan terpaksa mengikut ataupun tidak, sebab kita perlu mengikut arahan daripada semasa ke semasa. Tetapi arahan tersebut dia menjadi dilema kepada kumpulan pelaksana. Apabila kita ikut, dia menyalahi dari segi peraturan. Bila kita tak ikut, maka prestasi akan terganggu di situ. Contohnya lah. Okey, itu soalan pertama. Yang soalan kedua iaitu berkaitan juga dengan integriti. Perlukah kita tengok dari sudut yang lain? Sebagai contoh, kita tengok daripada segi kebajikan, kadar emolumen gaji. Kita tengok daripada keselesaan bekerja. Sebab kadang-kadang kita kata kita nak orang berintegriti, kita nak staf-staf perkhidmatan awam berintegriti. Tapi dari satu sudut, yang mana keselesaan mereka bekerja, daripada segi keterjaminan keselamatan mereka, sebagai contoh lah kan, pegawai-pegawai immigration, pegawai-pegawai custom, pegawai yang berkhidmat dari orang kata apa, dari sudut lapangan untuk menjaga keselamatan, akan diganggu oleh orang-orang tertentu yang mana yang nak memberi rasuah tapi dia orang tak nak terima, tapi keselamatan mereka diancam. So daripada segi kadar gaji pun kena tengok juga, sebab kadang-kadang kita katalah kalau gaji berapa pokok dia nak ambil juga, betul, kita faham itu. Tapi ada sudut pandang yang boleh kita tengok balik, kan? Keterjaminan keselamatan, kadar gaji, kenaikan pangkat yang mana tak setara lah ni. Untuk kumpulan pelaksana 13 tahun time base, untuk kumpulan-kumpulan yang lain 886, 8 tahun, 6 tahun, 6 tahun untuk kenaikan pangkat. Kadang-kadang benda-benda tu sebagai ketua pengarah perkhidmatan awam, saya amat yakin, saya pun pernah duduk di AMBK bawah Tan Sri Zahidi. Saya sebagai grade kejuruteraan, saya tahu banyak kebergantungan dan tanggungjawab Tan Sri cukup besar dekat situ. Saya amat memahami. Terima kasih. Okey, yang ketiga iaitu berkaitan dengan perlukah ada intervensi ataupun didikan awal daripada silibus persekolahan untuk integriti ni?
Accountability sepatutnya kalau kata kita nak bermula daripada peringkat universiti, saya rasa ketercapaian tu agak lambat. Seperti di luar pun negara pun dia banyak menekankan, sebagai contoh silibus untuk tanggungjawab pembayaran cukai dia ajar daripada peringkat sekolah. Dan saya rasa integriti ni pun perlu dia dididik di peringkat permulaan, intervensi daripada peringkat permulaan. Yang tu pada pandangan saya perlukan sudut pandang daripada Tan Sri. Sorry, yang keempat banyak sikit Tan Sri. Sebab tadi Tan Sri kata penjawat awam tak berani tanya soalan. Tapi kesatuan kita kena tanya soalan. Sebab saya membawa topik kesatuan sekarang ni. Okey, baik Tan Sri. Perlu dilihat juga birokrasi perkhidmatan awam. Sebagai contoh, investment daripada luar, kita nak buka kilang dekat sini sebagai contoh, kadang-kadang mengambil masa yang terlalu lama untuk endorsement. Kadang-kadang perlukan birokrasi yang saya rasa tak munasabah. Dan disebabkan dengan itu ada niat saling keterkaitan untuk mengambil jalan mudah, disebabkan dia orang memikirkan berkaitan dengan keuntungan dan profit, kan? Dan dia akan buat cara macam mana pun untuk mempercepatkan, untuk tidak mengurangkan meminimumkan risiko. Pasal itu yang kita kata kita kena tengok balik dari sudut pentadbiran kita dari segi birokrasi. Okey, itu saja 4 soalan. So terima kasih banyak. Dan Tan Sri, kesempatan pada hari ini kita kesatuan kaki tangan nak buat kunjung hormat pada Tan Sri. Boleh ke Tan Sri? No? Nanti kita akan berhubung dengan pegawai Tan Sri. Setiausaha saya Aziah bin Mehat, sila bangun. Ini setiausaha saya Aziah bin Mehat, dia akan berhubung dengan pegawai Tan Sri nanti. Boleh. Okey, baik. Masih Tan Sri. Okey, boleh. Sebab pejabat saya sentiasa terbuka dan saya bukan ketua pengarah perkhidmatan awam untuk pegawai tadbir dan diplomatik saja. Saya KPPA untuk semua skim. Okey, berkaitan dengan soalan pertama yang diajukan oleh saudara, memang saya lihat itu juga satu dilema sebenarnya, ya, di mana superior kita mengarahkan kita melakukan ataupun membuat sesuatu yang melanggar tata kelola. Memang ada berlaku, tetapi pada hemat saya dia semakin jarang berlaku perkara tersebut, di mana atasan kita memberi arahan supaya membuat sesuatu yang mungkin melanggar peraturan, ya. Baik, dalam konteks ini sebagaimana saudara nyatakan tadi bahawa kalau ikut kita tahu itu melanggar peraturan, kalau tak ikut markah prestasi hujung tahun rendah pula. Jadi ini memerlukan satu mutual understanding basically pada pandangan saya lah. Mungkin kita tak boleh nak berhadapan langsung dan bertegang leher dengan pimpinan kita, tetapi mungkin kita boleh bercakap dengan lebih dalam suasana yang lebih kondusif untuk menerangkan bahawa bukan kita tak nak buat apa yang dia maklumkan, tetapi pandangan kita mungkin ianya bertentangan dengan peraturan yang sedia ada. Mungkin the way kita communicate dengan dia di dalam nak menolak itu pada pandangan saya boleh dilakukan, instead of kita tahu kalau buat tu salah, tapi kalau tak buat nanti markah rendah pula. Tapi the most important thing is keedah komunikasi kita dengan pihak atasan kita, dan itu juga memerlukan sedikit kepakaran kita di dalam berinteraksi dengan atasan kita. Cuma saya bernasib baik, saya tidak pernah pula sepanjang perkhidmatan saya dalam kerajaan ini menerima arahan yang bukan-bukan daripada atasan saya. Tapi saya percaya perkara ini ada berlaku, tetapi tidaklah terlalu banyak berlaku, ya. Itu pandangan saya. Yang kedua, okey, baik. Sebenarnya integriti ini pada pandangan saya dia sangat luas, ya. Tidak hanya berkaitan dengan integriti ini pasal ambil rasuah, culas dalam bekerja, meninggalkan pejabat, tetapi perspektifnya lebih luas, ya. Jadi dalam konteks integriti ini, salah satu elemen
adalah kita cuba dan kita telah masukkan dalam agenda reformasi perkhidmatan awam adalah mewujudkan happy at work situation. Kita wujudkan suasana bekerja yang seronok di pejabat. Kerana apa? Ia juga akan terkait apabila kita rasa seronok datang bekerja, tidak ada lagi pegawai kita yang culas untuk meninggalkan pejabat dan sebagainya. Secara tidak langsung ia juga berkait dengan isu integriti. Dan memang perkara ini in our pipeline untuk kita laksanakan di pejabat-pejabat dan ianya ada dalam dokumen agenda reformasi perkhidmatan awam. Jadi saya percaya di peringkat universiti juga menyahut perkara ini supaya kita boleh wujudkan suasana happy at work, suasana seronok bekerja dan banyak kaedah yang boleh dibuat mengikut situasi dan kondisi sesebuah organisasi. Mungkin dengan kaedah kita meraihkan hari lahir setiap pegawai dengan lebih berkesan lagi, bukan sekadar bagi kad ucap selamat hari lahir ataupun mengadakan program hari keluarga dan sebagainya. Itu sesuatu yang boleh lagi meningkatkan perasaan seronok untuk datang bekerja. Okey. Yang ketiga. Ya. Saya berpandangan cadangan tadi amat baik, iaitu pendidikan berkaitan dengan integriti ini bukan bermula masa di universiti, tetapi mula ditanam semasa berada di sekolah lagi. Kalau kita melihat beberapa artikel sebelum ini, seperti di Jepun dan Korea, murid-murid sekolah walaupun datang daripada golongan yang kaya raya, tetapi mereka tetap diberi tugasan untuk mengemas kantin, untuk mencuci tandas dan sebagainya. Itu pun salah satu elemen integriti yang mula ditanam di peringkat sekolah lagi. Kerana sebagai anak orang kaya tak mungkin mereka melaksanakan tugasan tersebut. Tetapi di sekolah mula diterapkan elemen-elemen seperti itu, iaitu satu tanggungjawab yang diberikan dan sebagai pelajar mereka perlu tunaikan amanah tersebut. Pada saya inilah merupakan tunas pertama dalam kita membentuk integriti. Cuma dalam konteks negara kita Malaysia ni, saya percaya boleh dilaksanakan dan mungkin di peringkat Kementerian Pendidikan telah pun ada cadangan-cadangan seperti ini. Tapi insya-Allah saya akan cuba bercakap dengan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan berkaitan cadangan daripada rakan kita daripada UUM itu nanti. Satu cadangan yang baik pada pandangan saya, kerana apabila kita nak mulakan sesuatu biarlah daripada awal, ya, supaya ianya menjadi satu budaya yang tertanam dalam jiwa individu tersebut. Bukan datang ke universiti barulah mula nak didedahkan dengan isu berkaitan dengan integriti dan sebagainya. Satu cadangan yang baik. Terima kasih. Yang keempat tadi. Okey, berkaitan dengan isu birokrasi dalam perkhidmatan awam. Saya akui dulu memang birokrasi ini terlalu panjang, terlalu berjela-jela birokrasi yang ada dalam perkhidmatan awam. Tetapi kalau saudara menyedari kenapa kita wujudkan Akta Iltizam. Akta Iltizam itu adalah untuk eliminate the birokrasi yang ada dalam perkhidmatan awam. Tujuannya yang pertama diwujudkan Akta Iltizam adalah untuk memberi ruang yang lebih mudah kepada para businessman ataupun peniaga di dalam melaksanakan tugas apabila dalam melaksanakan perniagaan mereka apabila berhubung dengan pihak PBT, kerajaan tempatan dan sebagainya. Salah satu adalah kita nak memendekkan urusan berkaitan dengan permohonan lesen, permohonan tentang sesuatu permit yang diperlukan oleh para businessman yang akan melabur di Malaysia. Itu antara sebab kita wujudkan Akta Iltizam. Dan dalam agenda reformasi perkhidmatan awam ini, setiap kementerian dan jabatan perlu menilai setiap 3 tahun dasar dan juga peraturan yang ada dalam kementerian dan jabatan tersebut untuk ditambah baik ataupun di-eliminate terus
kita buang terus dan kita ganti yang baru. Inilah antara langkah-langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan. Saya mengambil contoh Majlis Perbandaran Kulai. Di dalam memberi lesen kepada pihak yang memerlukannya, dulu mengambil masa lebih kurang 6 bulan. Kerana perlu pergi ke setiap jabatan-jabatan tertentu untuk memperolehi lesen tersebut. Tetapi dengan penambahbaikan yang dibuat, dengan pengurangan kepada birokrasi, lesen berkaitan dengan perniagaan di Majlis Perbandaran Kulai telah dipendekkan kepada hanya 1 bulan sahaja. Dan mungkin selepas ini boleh dipendekkan lagi. Begitu juga dengan di Kulim pun ada pembaharuan yang dibuat, Majlis Perbandaran Kulim. Jadi insya-Allah perkara ini memang dalam perhatian dan tindakan kita, terutamanya untuk memastikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sistem penyampaian perkhidmatan dapat kita pertingkatkan lagi dari semasa ke semasa, dan ianya sesuai dengan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan semula perkhidmatan awam negara kita sebagai antara yang terbaik di kalangan negara Asia dan juga di negara maju di dunia ini. Okey, itu aja. Tadi berkaitan dengan, ada satu tadi saya belum jawab, ni berkaitan dengan isu keselamatan, gaji dan sebagainya, ya. Okey. Sebenarnya kalau bercerita pasal gaji, saya percaya sampai bila pun tidak akan pernah cukup. Nanti kalau datang KPPA baru pun isu ini pasti akan dibawa juga kepada KPPA yang akan datang. Tapi saya cukup rasa bangga dan saya proud kerana semasa saya lah semakan gaji telah dibuat dan sistem baru perkhidmatan awam kita laksanakan. Setelah lebih 12 tahun gaji kita tidak pernah disemak, pimpinan negara setiap kali kita ajukan permohonan berjanji akan buat tetapi tidak pernah tertunai. Tapi kredit perlu kita berikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang begitu prihatin dengan penjawat awam. Tahukah saudara-saudari bahawa tahun pertama pelaksanaan SSPA dan juga pelarasan gaji, kerajaan membelanjakan 10 bilion untuk gaji kita. Manakala pada bulan Januari akan datang, saudara-saudari juga akan menikmati pelarasan gaji fasa kedua. 18 bilion kerajaan perlu sediakan. Bukan satu jumlah yang sedikit. 18 campur 10 adalah 28 bilion. Bayangkan 28 bilion ini kalau kerajaan boleh bina sekolah, masjid dan kemudahan infra yang lain, banyak saya rasa. Tapi kerajaan melihat penjawat awam sebagai strategic partner untuk melaksanakan semua dasar yang telah ditetapkan. Jadi dari segi gaji itu, saya rasa kerajaan telah tunaikan, insya-Allah. Sepatutnya gaji akan disemak setiap 5 tahun kalau ikut apa yang ada sebelum ini. Tapi ianya juga perlu kita kembalikan kepada kemampuan kewangan kerajaan, ya. Of course, persatuan, kesatuan, inilah isu yang dibawa. Kalau saya jadi Presiden QPEC pun inilah yang perkara yang saya akan bawa. Kerana kebajikan pegawai-pegawai kita menjadi keutamaan kepada persatuan dan kesatuan. Tetapi percayalah, kerajaan sentiasa mengambil berat tentang kebajikan pegawai-pegawai perkhidmatan awam. Tahun hadapan sebenarnya banyak lagi yang akan dinikmati. Cuma saya tak boleh cakap sekarang lah, biarlah PM yang cakap. Okey, terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Ya, tadi silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada yang berbahagia, Tan Sri dan juga yang berusaha para pensyarah yang lain. So saya ada satu soalan yang saya ingin ajukan kepada Tan Sri. So Tan Sri ada menyebut bahawa bakal pegawai awam perlu menjalani tapisan keselamatan sebagai antara kriteria pengesahan jawatan. So apakah tingkah laku yang perlu dihindari untuk melepasi tapisan ini? Sekian sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Okey,
Terima kasih. Satu soalan yang baik, mungkin saudari ni mahasiswa ke penjawat awam ya? Oh, mahasiswi. Sorry. Okey, maknanya macam berminat aja untuk masuk perkhidmatan awam. Nanti kalau dah grad, apply pegawai tadbir dan diplomatik dan you boleh berada di semua kementerian. Baik. Tapisan keselamatan memang diperlukan untuk pengesahan dalam jawatan. Dalam tapisan keselamatan ini banyak elemen yang diambil kira. Ya. Pertama berkaitan dengan adakah saudara ataupun saudari dalam perkhidmatan itu ada isu tata tertib, ya, dan sebagainya. Ada isu berkaitan dengan terlibat dengan unsur-unsur jenayah dan sebagainya. Itulah antara elemen yang diguna pakai dalam tapisan keselamatan kerana ianya dikendalikan oleh PDRM. Dikendalikan oleh PDRM, iaitu bahagian apa nama? E1 di bukan tempat Swahili dulu apa nama? Saya lupa tapi dikendalikan oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, kerana dia akan ada elemen kita meneliti sama ada pegawai tersebut ada terlibat dalam jenayah yang tidak diketahui di jabatan tetapi ada dalam rekod PDRM. Begitu juga dengan isu-isu berkaitan dengan tata tertib dan sebagainya, ataupun mereka terlibat dalam mana-mana parti politik. Sebagai penjawat awam, kumpulan pengurusan dan profesional, mereka tidak boleh terlibat dalam mana-mana parti politik kecuali kumpulan pelaksana. Ya. Jadi, sorry tadi bahagian special branch, bahagian special branch, E1, ya, iaitu yang mengendalikan dan juga bahagian siasatan jenayah. Dia ada dua elemen berkaitan dengan tapisan keselamatan. Sebabnya adalah untuk memastikan pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang nak disahkan dalam pejawatan itu bebas daripada segala macam perkara yang saya sebutkan tadi dan juga ia kompeten di dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pegawai awam dalam perkhidmatan awam. Terima kasih. Baik, kita berikan tepukan kepada Tan Sri. Tan Sri, kalau pensyarah Tan Sri, dia blank dalam kelas, dia blank seorang-seorang je. Dia tak ada bantuan-bantuan lain datang menghadapi dia. Tapi kalau sebagai seorang KPP, ada banyak sources-sources yang boleh membantu. Kalau ikutkan, banyak lagi soalan Tan Sri. Kalau pelajar-pelajar banyak lagi soalan, tetapi disebabkan kekerahan masa. Masa mencemburui kita, walaupun ramai yang masih lagi nak bertanyakan soalan, tetapi ini sajalah Tan Sri. Tapi saya nak pensyarah tanya saya. Bolehlah satu. Ada pensyarah silakan. Mungkin satu kita bagi pensyarah. Ni permintaan KPPA ni. Nasib baik dia jadi pensyarah ni, kalau tak boleh mohon BTD. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri KPPA dan juga tuan-tuan dan puan-puan, saya Halimah dari Pusat Pengajian Kerajaan. Jadi soalan saya Tan Sri, berdasarkan pengalaman Tan Sri yang luas dari banyak PTJ ataupun agensi-agensi kerajaan yang Tan Sri dah go through, berdasarkan pengalaman tersebut Tan Sri, macam mana kita nak bentuk satu model succession planning ataupun rekrutmen Tan Sri? Maksud dia macam ni, kadang-kadang masa kita interview staff tu Tan Sri, memang kita yakin dia mempunyai kompetensi, deliver baik dan sebagainya. After certain time, kita dah boleh tengok performance dia dah semakin, terutama bila dah confirm, performance dia dah semakin berkurangan.
sebagaimana yang dia janji ataupun sanggup buat masa interview dan sebagainya. Jadi mungkin Tan Sri boleh bagi feedback, sebab feedback ni bukan saja untuk pengurusan dalam organisasi kita, tetapi kita ada beberapa kursus yang khususnya dekat SOG yang boleh membantu sebagai case study kita di dalam bilik kuliah nanti. Terima kasih. Okey, terima kasih. Wah, bila pensyarah tanya susah sikit soalan dia. Okey, baik. Sebenarnya dalam kita menyediakan pegawai-pegawai dalam perkhidmatan, kita akan melihat dulu apa bidang yang kita perlukan sebenarnya, ya. Dalam interview, sebelum kita membuka ruang untuk permohonan kepada perjawatan, pertama kita akan lihat bidang apa yang diperlukan dalam perkhidmatan awam yang kurang, ataupun bidang apa yang diperlukan kerana tuntutan semasa yang memerlukan bidang-bidang tersebut. Itu antara formula yang kita guna pakai, dan based on itulah kita melihat dari segi background kelulusan pegawai-pegawai tersebut. Memang kita bukan Tok Nujum, kita bukan boleh predik orang tu akan sentiasa bagus sampailah dia bersara. Sebagai manusia, saya percaya akan ada pasang surut dari segi motivasi dan sebagainya. Namun dalam organisasi banyak langkah-langkah yang boleh kita ambil. Pertama, kita perlu sentiasa menyiapkan pegawai kita itu dengan ilmu-ilmu baru. Mungkin semasa mereka menyertai perkhidmatan, mungkin backgroundnya mungkin dalam bidang-bidang tertentu, tetapi akhirnya bidang yang pernah pegawai tersebut ambil mungkin dah tak relevan dah dengan masa kini. Dalam perkhidmatan awam kita akan menyediakan kursus-kursus berkaitan dengan perkara-perkara baru yang perlu ada dalam seseorang pegawai. Hopefully dengan kita dedahkan dengan perkara-perkara baru dalam environment dia, ia akan memotivatekan lagi pegawai tersebut. That's why saya di Jabatan Perkhidmatan Awam, kita menghantar pegawai-pegawai kita untuk mengikuti kursus-kursus yang terkini yang menjadi sebutan di dalam dunia sekarang. Contohnya kursus berkaitan dengan AI. Kita hantar pegawai-pegawai kita berkursus berkaitan dengan digitalisasi. Kursus-kursus berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi trending sekarang ni. Kalau kita tak hantar pegawai kita kursus tentang AI, saya takut dia nak buat prompt pun dia tak erti. Bagaimana dia nak mengajar student nanti. Takut nanti student pula yang ajar dia. Ataupun di dalam perkhidmatan awam, dia nak mengajar pegawai-pegawai dia pun dia tak tahu how to do the prompt, nanti dia akan terbaliklah nanti. Jadi saya mengambil inisiatif tersebut dengan cara saya menghantar pegawai-pegawai dalam perkhidmatan awam menjalani kursus berkaitan dengan AI selama 6 bulan di India. Kenapa saya tidak hantar ke United States of America? Sebab India lebih baik daripada Amerika. Boeing dan juga syarikat-syarikat 500 Fortune pun hantar mereka berkursus di India. Kenapa kita perlu hantar ke US? Jadi pegawai yang balik daripada kursus tersebut, mereka come back with the one project paper yang memang boleh diguna pakai di kementerian masing-masing. That's why semalam saya juga ada berbincang dengan Profesor Syukri. Saya akan cuba melihat mungkinkah saya boleh allocate satu seat untuk kursus AI ataupun kursus digitalisasi di kalangan para pensyarah di UM ini. InsyaAllah saya cuba untuk lihat perkara ini. Jadi pembentukan pegawai ini sebenarnya memerlukan satu kesabaran yang tinggi, dan pegawai itu sendiri juga perlu ada motivasi. Perlu ada sense untuk sentiasa belajar perkara-perkara baru. Saya kebetulan dalam perkhidmatan saya is very colourful. Saya pernah berkhidmat, sebagaimana dinyatakan, saya pernah berkhidmat dengan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya serve almarhum Tuanku Kedah lebih kurang dalam 5 bulan, kemudian diganti dengan Tuanku Kelantan, dan diganti selama 6 bulan lagi saya serve Tuanku Pahang. Bagi saya itulah antara cabaran yang paling hebat dalam sepanjang perkhidmatan saya.
Tapi saya bersyukur kerana yang marah saya tu Tuanku Sultan. Bukan yang marah saya tu pegawai-pegawai biasa. Siapa berpeluang untuk dimarah oleh Tuanku? Kecuali mereka yang bekerja di Istana Negara. Jadi tidak ada orang lain yang berpeluang kecuali kami yang berkhidmat di Istana Negara. Itu sangat mencabar kerana bekerja dengan Istana Negara ni, masa kita adalah masa Tuanku dan masa Tuanku adalah tetap masa Tuanku. Jadi 24/7 kena bersedia. Apatah lagi saya berkhidmat dengan Tuanku Kelantan yang memang agak lari sikit dari timing dia. Dengan Tuanku Pahang terlalu awal pula. Dia lebih awal. Tuanku Kedah kerana berpengalaman sebagai Tuanku Agung kali kedua, jadi tiada isu. Tapi pengalaman itu tidak boleh didapati di mana-mana jabatan. Jadi sepatutnya sebagai seorang pegawai, mereka juga perlu merencanakan perjalanan karier masing-masing supaya tidak hilang motivasi, dan sekiranya hilang motivasi sekejap, tanggungjawab ketua jabatanlah untuk meletakkan semula pegawai kita di rail yang betul. Terima kasih. Harap saya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Kalau tengok dari segi istilah yang disebutkan oleh Tan Sri ni tadi kan, kalau dulu-dulu punya ketua jabatan Tan Sri, Setiausaha yang buat kan. Nak tekan komputer pun rasa tekan enter pun tak berani. Tapi dari segi istilah yang Tan Sri keluar dengan prompt dan sebagainya, ni zaman-zaman macam K-pop ni Tan Sri muda lagi. Jadi maksudnya Tan Sri ni memang accurate dan memang boleh sejarah dan ketokohan Tan Sri inilah yang bagi saya bertepatan yang dipilih oleh kerajaan untuk menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Tahniah Tan Sri. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Kalau ikutkan lama lagi masa kita Tan Sri. Saya ingat kita sediakan soalan 20 lebih soalan Tan Sri. Tapi dah tak sempat. Jadi insya-Allah ada kelapangan masa yang lain, insya-Allah kita akan jemput lagi Tan Sri ke lapangan Tan Sri untuk kita bersama-sama mendengar pandangan dan juga perkongsian pengalaman daripada Tan Sri yang merupakan satu pembelajaran dan pendidikan yang berterusan di peringkat universiti. Saya sekali lagi bagi pihak SOG dan juga bagi pihak rakan-rakan pensyarah, bagi pihak pengurusan universiti, bagi pihak mahasiswa mengucapkan sekali lagi berbanyak terima kasih dengan rendah diri dan takzimnya di atas kesudian Tan Sri hadir, berkongsi pengalaman dan juga pendekatan Tan Sri dan akhirnya boleh kita laksanakan di peringkat universiti. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan kesihatan yang baik kepada Tan Sri untuk meneruskan iltizam membangunkan agama, bangsa dan negara. Saya akhiri dengan satu pantun Tan Sri. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pantai. Sekian saya akhiri majlis syarahan pengurusan negara kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada rakan tugas Tuan Moderator. Hadirin sekalian, majlis kini diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata. Untuk itu dipersilakan yang berusaha Profesor Madya, Property Manager Surveyor Dr. Muhammad Syukri Khalid untuk naik ke pentas bagi sesi penyampaian tersebut. Sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, majlis mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Property Manager Surveyor Dr. Muhammad Syukri Khalid untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Tan Sri. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada para tetamu kehormat atas penyempurnaan acara sebentar itu tadi. Dipersilakan tetamu kehormat untuk kembali ke tempat duduk utama.
Hadirin sekalian, sebagai tanda kenangan, majlis diteruskan dengan sesi bergambar bersama tetamu jemputan. Untuk itu, dipohon